Okay, sekarang ni kita nak ride ke Bentong. Jadi hari ni saya naik jentera saya, Y-Suku. Baru tukar cover set. Ni aku dapat second. Aku dah pasang, aku polish sikit. Ni Azwar. Okay, wah, jentera kau apa hari ni? Jentera China. Oh, geng Cina sekarang Tutup ni. Okay. Ni L maksudnya lelaki. Alright, yang menunggang ni lelaki. Ni member kita Wan. Ni Wan, ni bukan jentera dia lah. Bukan jentera saya. Ni sebenarnya jentera Boy. Boy ni seorang pelajar intern yang bagus. Okay, tunjuk sikit muka Boy. Ya, sepatah tu kata. Hai, saya Bob. Apa ni Yip? Aku Tak apa. Oh. Ni baju rider kan. Biker apa? Biker ke? Okey, sekarang kita ada dekat BHP Gombak, dekat highway Gombak Tadi jalan dari sini dari Kajang ke sini agak jam sikit. Itu dia pelajar intern dan juga Azwar. Hidup lah. Duduk lah. Normal lah. Macam cameraman. Bos ambil gambar, macam mana? Okay, sekarang kita nak isi minyak. So, bagi mana yang tak tahu, tank ni, tank Y-Suku adalah 4.2 liter tak silap aku, standard. Tapi aku dah tukar kepada 7 liter. So, dia boleh jalan lebih jauh. Susah lah dik, naik lah. Ya. Ini harga tanpa subsidi 15. Aku dapat isi 30.5 liter. So, kita pergi dengan save. Ada baki berapa lagi ni? 70 liter lagi lebih kurang. Ni checkpoint pertama kita. Dan kita akan terus pergi ke Lemang Tok Ki 1 dekat area Camang. Okay, kita nak gerak dah. Ada komen Wan? Wan steady, Arif steady. Semoga semua selamat sampai ke destinasi. Tu tadi lupa baca doa. Dibaca jap. Okay, kita ada dekat Lemang Tok Ki 1. Tapi kita makan nasi campur tu. Dan kita kena makan lemang jugalah. Kalau tak, buat apa nak pergi Lemang Tok Ki tak? Makan toki. Kena banyak sikit wah, ni sebab sampai tengah hari katanya. Bentar. Segar sikit. Banyak, pasal kita nak mandi sungai kejap lagi dekat Sungai Camang. Okay, kita ambil ikan keli. Wah, makan apa wah? Patin tempoyak. Berapa ringgit ni? Ni RM20. Total? Total $25. Boy, makan apa? Teh ayam masak merah RM9 8 porsi. Okay, aku punya RM9. Campur air RM1.5. Air tak payah. Kita makan lemang Tok Ki kan. Tapi kita tak order lemang pun. Tak apalah. Raya tu dah makan lemang kan. So saya makan tu okey lah, sedap. Jom kita pergi sungai. Okey, sekarang ni kita dekat Taman Eco Rimba Camang, dekat Bentong Pahang. Kejap lagi kami akan mandi bandar. Hari ni tak banyak orang sebab dia weekdays kan. Jom kita tengok sikit. Selalunya situ ada kedai buka. Tunjuk sikit.
Tapi disebabkan mungkin tak banyak orang, jadi dia tak buka kedai lah. Dan sini ada kelengkapan toilet juga kat sana. So inilah. Walau weh. Air dia dalam tak bang? Ada yang dalam, ada yang tak. Sebab mungkin dalam tu mungkin dalam, tapi yang tak dalam tu sebab ada batu, pasir tolak. Mungkin especially kalau saya terjun tu dalam sikit kot. Okay, jom kita nak pergi mandi. Korang jangan hintai. Syafiq, mandi kat sini sejuk ke panas? Sejuk. Hai. Ni sebenarnya second time. First time dah tak ingat bila. Cuma bila datang ni rasa macam first time lah sebab dah lama kan tak datang. Sebab air dia sejuk dan bestnya di dalam. Ada part-part yang dalam. So kita mesti kena berhati-hati lah. Okay, sekarang ni kita ada dalam masjid untuk menunaikan apa yang patut. Macam biasa Azwar hantu durian, Boy macam biasa aku rakam. Ini dia. Oh, di jalan raya. Dah ingat Alip tadi tu. Tanya lah. So sekarang tengah hujan, so diorang pakai baju hujan. Aku tak pakai lah, aku tak ada. Pahal tu. Wabarakatuh. I would like to say thank you so much for everyone who's here. Aku sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab.